Welcome back to my YouTube channel Word Kalish. Dan hari ni kita akan bermain game yang berjudul Survive the Killer from Roblox. Jadi kita akan tengok apa yang ada dalam game ni, dan saya akan tunjukkan korang macam mana nak survive dalam game ni. Okay? Jadi sebelum tu jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ni yang masih baru. Dan jom kita main game Survive the Killer. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita dah masuk ke dalam game dia. Aku tak tahu tak dia terus masuk dalam lobby. Jadi lah, let's go. Kita ni lobby kita. Okay, kita dah masuk dalam lobby. Oh, sekarang kita ada kita ada daily objective. Defeat 3 survivors, win a game as the killer, escape with 10 teammates. Okay, sekarang ni kita dekat lobby dia. Sedang menunggu siapakah. Sedang menunggu. Wah, kita sedang menunggu mereka dah habis round yang sekarang ni untuk kita masuk ke round seterusnya. So berbagi lagi tinggal 2 minit 38 saat. Jadi aku akan skip dulu video ni, okay? So yeah, skip dulu guys. Okay guys, so sekarang ni dia suruh kita vote map. Aku tak tahu nak vote apa, so kita vote happy neighborhood lah. Ini aku rasa best. Okay, kita dah masuk ke dalam. Sekarang ni kita tengah nak masuk ke dalam tempat. Jom. Okay, kita dah masuk. Siapakah yang akan menjadi killer untuk round sekarang ini? Wow, top 4. Suara saya agak ni lah, dia sedikit sakit. Tak apa, kita akan cuba. Halo. Okay, kita lari daripada dia. Let's go. Kita lari daripada dia. Kita kena survive lah sebelum habis ni. Okay, jom. Okay, kita naik atas dulu. Kita naik atas dulu. Kita tengok apa yang killer tengah buat. Okay, killer dia perempuan. Oh, di situ, jadi kat situ. Okay. Ui, cepat kan? Kejap. Aku tak boleh lari macam ni. Aku ni tolong orang. Oi. Buat tengah. Okay. Oi, mati. Kejap. Dia kat sana. Kat situ lah. Aduh lah. Dapat pula. Lah. Tak nampak dia kat situ. Kalah juga. Okay, satu round dah settle. Mana boleh kalah tak tahu lah. Okay, apa aku nak cakap sekarang ni, yang kalau kau nak main game ni, kau kena pastikan yang korang boleh lari. Dia pertama, survive the killer ni memang kau kena survive lah. Survive dan lari daripada killer tu. Yang kedua, kau kena tolong kawan, teammate yang dah kena bunuh, supaya diorang tak mati lah. Itu je lah cara main dia. Dan sekarang kita boleh expected. Kita boleh tengok, oh ada seorang lagi. Dia tengah menyorok dekat apa? Nama dia? Dah lupa lah nama dia. Orang ni.
Ni bersama kat. Patutlah. Tak gentle lah, tak keluar. No, 3 orang. 3 orang duduk dalam peti besi tu. Ayah. So kita tunggu sampai killer ni bunuh semua orang, barulah dia menang. Kalau teammate ada yang escape, maksudnya teammate tu yang menang. Kalau killer tu dah bunuh semua orang, dia yang menang. Itu je cara main dia. Sangat mudah dan sangat simple. Korang boleh cuba dekat Roblox. Nak main sesama boleh add aku. Nanti aku accept. Dan ni kita tengah tunggu diorang. Kita ada Gani. Tak tahu dah dia buat apa kat dalam ni. Oh, okay, dah keluar. Skip. Okay, Gani dah keluar. Dia count. Okay. So ada 3 orang yang berjaya keluar dan 3 orang mati. Dan aku salah seorang je lah daripada 3 orang tu. Sangat mengecewakan, tapi tak apa. Kita ke round seterusnya. Ke sini kita ada chest juga. Nak beli apa tu, pisau ke, nak beli skin juga. Ada skin, ada banyak skin. Skin pembunuh lah, bukan skin kita, skin pembunuh tu. Kalau kau jadi killer, ada skin dia. Macam badut ke, apa lagi yang tak kisahlah, hantu ke, ke. Oh, ramai nak Scary Cat Gary Academy lah. Jom kita pilih itu. Baru nak pilih, tak sempat pilih. Jadi next, siapakah yang akan menjadi killer untuk round seterusnya? Gani tadi yang duduk dalam peti sejuk tadi, peti besi tadi. Oh ni Amai, ni skill dia slender ni. Oh dia punya knife ni. Okay, let's go. Oh look, ui, pistol. Okay, sabar sangat. Lagi aku cari tempat sesuai untuk kita menang dalam game ni. Okay, tak nampak sebenarnya. Dia game ni yang penting kau menang dan kau escape. Itu je. Okay, hantu tadi dah ni. Kacau. Okay. Dia objektif dia menang dan bunuh semua orang. Itu untuk killer bunuh semua orang. Kalau teammate, kalau survivors kena survive lah, jangan mati. So kita tunggu sampai kita dapat escape pada minit ke 1 minit. Oh, itu dia. Waduh. Itu dia. Aku dah menang. Wah! Nak kalah agak. Tak sabar. Tak ada siapa selamat ke? Ya Allah. Ya betul. Lagi, let's go. Sakit. Aduh. Tolong. Ya. Ke bawah ke lah? Ke dekat atas? Enemy spotted. Oh, dah sebaik ya Allah. Come on. Aku tunggu jap, sabar jap. Ya aku login jap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Weh, kau biar betul. Wah.
Alah, mati. Dah PN kat tepi tu. Mati juga ya Allah. Sikit lagi tapi tak apalah. Aku biasalah mula main kita tak tahu ni tempat exit kat mana. Okay. Alright guys, so aku rasa itu saja video untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy. Jangan lupa untuk try game ni. Walaupun bosan tapi seronok kalau main dengan kawan-kawan. Kalau main seorang memang tak seronok lah. Jadi itu saja untuk video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni kepada kawan-kawan. Dan I will see you guys in the next video. Thank you so much for watching. Watching lah. And bye bye.